Melati kuntum tumbuh melata, saya merebak di pohon cemara. Selamat pagi mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Hai kawan-kawan, selamat pagi dan salam sejahtera adik-adik yang saya kasihi. Apa khabar kawan-kawan? Saya Valerie Maureen anak Kenneth Oni dari SK Temengongko Kapit Sarawak. Kod sekolah saya ialah YBB 7103. Sekarang, saya berada di tahun 5 dan berumur 11 tahun. Terima kasih kerana memberikan saya peluang untuk berkongsi sesuatu yang sangat menarik pada hari ini. Pada hari ini, saya ingin memperkenalkan sebuah buku yang sangat istimewa iaitu Warisan Permata Borneo yang diterbitkan oleh ITBM. Buku ini disusun oleh sekumpulan orang yang sangat hebat iaitu panel editorial ITBM. Buku Warisan Permata Borneo ini menceritakan tentang budaya dan warisan terdapat di Pulau Borneo. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apa itu Borneo? Borneo adalah sebuah pulau yang besar terletak di Asia Tenggara dan terdiri daripada dua negeri kita iaitu Sabah dan Sarawak serta negara Brunei. Buku ini penuh dengan cerita menarik tentang kehidupan masyarakat di Borneo. Di dalamnya, kita akan menemui berbagai kisah tentang adat resam, kepercayaan dan cara hidup orang-orang di sana. Setiap cerita dalam buku ini membawa kita mengenali budaya mereka dengan lebih dekat. Sebagai contoh, ada cerita tentang Gawai Dayak iaitu perayaan yang sangat penting bagi masyarakat Dayak di Sarawak yang penuh dengan tradisi dan keceriaan. Selain itu, kita juga boleh belajar tentang tradisi adat seperti bagaimana orang Borneo menjaga hubungan baik dan alam semula jadi, seperti hutan, sungai dan gunung. Mereka percaya bahawa alam sekitar adalah teman yang harus dihormati dan dijaga. Buku ini mengajar kita betapa pentingnya menjaga alam semula jadi agar kehidupan kita juga terus sejahtera. Apa yang lebih menarik lagi? Buku ini dilengkapi dengan gambar-gambar yang sangat cantik yang membantu kita memahami lebih jelas tentang budaya dan kehidupan orang Borneo. Misalnya, ada gambar rumah panjang yang merupakan rumah tradisional bagi masyarakat Iban di Sarawak. Rumah panjang ini sangat besar dan mempunyai bilik yang memuatkan satu keluarga besar. Buku ini juga mengajar kita untuk menghargai cerita rakyat dan mitos yang ada di Borneo. Cerita-cerita ini bukan sahaja menyeronokkan, tetapi juga mengandungi pengajaran yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, ada kisah tentang penjaga hutan yang mengajar kita tentang pentingnya menjaga kebersihan dan keselamatan alam. Buku Warisan Permata Borneo ini sangat penting untuk kita semua kerana ia mengajar kita untuk lebih mencintai dan menghargai warisan budaya kita sendiri. Kita juga adalah pewaris kepada budaya dan tradisi yang telah dibina sejak zaman dahulu. Oleh itu, adalah tanggungjawab kita untuk memelihara dan melestarikan semua ini agar ia dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Jadi, saya harap adik-adik semua dapat membaca buku Warisan Permata Borneo ini dan mempelajari tentang keunikan dan keindahan budaya Borneo. Buku ini bukan sahaja buku untuk kita membaca, tapi untuk kita semua menghargai dan menjaga warisan yang sangat berharga ini. Sekian saja dari saya. Terima kasih kerana mendengar dan saya harap adik-adik semua dapat mengambil pengajaran daripada buku yang sangat menarik ini.
Sekian, terima kasih.